Assalamualaikum semua, apa khabar? Hari ini saya nak cerita satu topik yang biasa dengar dalam hartanah, iaitu kebenaran merancang ataupun short formnya adalah KM, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut dia sebagai Development Order. Katakan saya ada sebidang tanah, 10 tahun yang lepas saya beli tanah itu dengan tujuan untuk investment. Okay, so pada tahun ni saya bercadang untuk membuat pecah-pecah lot kepada tanah tersebut, di mana saya ingin menjual tanah-tanah lot banglo itu kepada buyer. Okey, apakah proses yang perlu saya buat untuk mengusahakan tanah saya itu? Pertamanya, saya boleh melantik sama ada diri saya sendiri sebagai owner of the land, ataupun saya juga boleh melantik developer untuk membuat permohonan kebenaran merancang, di mana pelan-pelan susun atur akan dibuat untuk disubmit kepada pihak berkuasa tempatan ataupun short formnya PBT. Okay, tanpa approval daripada pihak PBT untuk mendapatkan kebenaran merancang ini, kita sebagai owner ataupun developer tidak dibenarkan sama sekali untuk memulakan kerja-kerja mengusahakan tanah tersebut. Tak kiralah untuk membina bangunan ataupun untuk merobohkan bangunan atau mengubah suai bangunan. Semuanya ini perlu kita dapat kebenaran merancang dari pihak PBT terlebih dahulu. Saya harap penerangan saya ini jelas kepada semua. InsyaAllah kita akan cerita dengan lebih detail lagi apakah perkara-perkara yang perlu dalam submission kepada pihak PBT tersebut. Sekian.